Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ahmad Fahim bin Muhammad Fukrazi dengan nombor A 210222 merupakan pelajar bagi subjek LMCW 2143 iaitu Falsafah dan Isu Semasa bagi sesi tahun 2025 Padang 2026 bagi semester 2 set 14 di bawah salian Profesor Madya Dr. Masyitah Peti Yaakob dengan tajuk kajian pemikiran kritis masyarakat Malaysia terhadap isu berita palsu antara perspektif epistemologi dan etika maklumat di kawasan Kota Baru di negeri Kelantan Darul Naim. Jadi untuk abstrak kajian, yang pertama adalah fokus kajian untuk mengkaji pemikiran kritis terhadap berita palsu yang dilaksanakan di lokasi kawasan Kota Baru di negeri Kelantan menerusi kaedah soal selidik dengan pengedaran Google Form dengan menggunakan skala Likert 5 mata iaitu sangat tidak setuju kepada sangat setuju. Dan antara dapatan utama dalam kajian ini ialah kesedaran yang tinggi terhadap kewujudan berita palsu, cabaran pengesahan maklumat seperti AI dan deepfake, dan dalam masa yang sama berlakunya faktor penyebaran berita palsu seperti fenomena echo chamber, filter bubble dan juga breaking news syndrome. Jadi untuk latar belakang kajian, yang pertama, perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi pada hari ini telah mengubah cara bagaimana masyarakat memperoleh dan menyebarkan sesuatu berita itu. Dan dalam masa yang sama, etika maklumat dan nilai epistemologi menjadi aspek yang utama pada hari ini dengan keadaan persekitaran digital menerusi teknologi, melibatkan penekanan terhadap nilai kejujuran, ketepatan dan tanggungjawab dalam penyebaran sesuatu berita. Tanpa pemikiran yang kritis, masyarakat mudah diperdaya dengan berita palsu. Dan penyebaran berita palsu ini berpotensi untuk meningkatkan kesan krisis politik, ekonomi dan sosial. Jadi penyataan masalah yang berlaku dalam kajian ini, yang pertama adalah penyebaran berita palsu sukar dikawal dalam keadaan persekitaran digital pada hari ini, kurangnya pemahaman mengenai epistemologi, etika maklumat yang masih lemah dan jurang kajian yang kurang memfokuskan kepada konteks tempatan iaitu di kawasan Kota Baru di negeri Kelantan. Jadi untuk objektif kajian yang pertama adalah untuk mengkaji tahap pemikiran kritis masyarakat Malaysia khususnya di kawasan Kota Baru di negeri Kelantan dalam menilai kesahihan maklumat di media sosial. Yang kedua adalah mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan masyarakat Malaysia khususnya di Kota Baru di negeri Kelantan terhadap berita palsu dari perspektif epistemologi dan etika maklumat. Seterusnya adalah persoalan kajian. Yang pertama adalah apakah tahap pemikiran kritis masyarakat Malaysia khususnya di kawasan Kota Baru di negeri Kelantan dalam menilai kesahihan maklumat di media sosial. Dan yang kedua adalah apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan masyarakat Malaysia khususnya di kawasan Kota Baru di negeri Kelantan terhadap berita palsu dari perspektif epistemologi dan etika maklumat. Kemudian adalah kepada konsep dan teori yang terpakai dalam kajian ini. Yang pertama adalah pemikiran kritis merujuk kepada keupayaan individu dalam menganalisis dan mentafsir sesuatu maklumat secara logik dan rasional sebelum membuat keputusan. Yang kedua adalah epistemologi yang merujuk kepada cabang falsafah mengenai asal-usul pengetahuan. Yang ketiga adalah echo chamber merujuk kepada fenomena individu terdedah kepada maklumat berdasarkan kepada pegangan sahaja seperti pegangan politik dan juga pegangan agama. Yang kedua adalah fenomena filter bubble di mana individu hanya terdedah kepada maklumat berdasarkan kepada carian dan minat sahaja. Contohnya orang tu minat tentang agama jadi dia akan menjumpai maklumat mengenai agama sahaja di media menerusi algoritma yang tersedia. Jadi seterusnya adalah metodologi kajian di mana kajian ini melaksanakan reka bentuk kuantitatif menerusi tinjauan kerata rentas dengan menggunakan instrumen soal selidik Google Form dengan skala Likert 5 mata dengan pelaksanaan analisis deskriptif melalui Microsoft Excel dan mendapatkan responden sebanyak 50 orang daripada masyarakat di sekitar kawasan Kota Baru di negeri Kelantan melalui persatuan penduduk yang berada di situ. Jadi dapatan objektif kajian pertama ialah tahap pemikiran kritis dalam kalangan masyarakat di Kota Baru ini adalah sederhana tinggi, di mana 78% responden menyimak lebih daripada satu sumber apabila menerima sesuatu berita. Dan yang ketiga adalah masyarakat turut menghadapi cabaran dan kesukaran dalam membezakan maklumat yang sahih disebabkan pengaruh artificial intelligence dan deepfake. Jadi antara contoh bagi dapatan yang ketiga ini adalah berita palsu di mana dikatakan adanya bantuan yang diberikan oleh Yang di-Pertuan Agong di media sosial, tetapi sebenarnya dia adalah deepfake atau dapat meniru dari segi intonasi suara dan muka seseorang itu. Jadi dapatan objektif yang kedua adalah yang pertama kepercayaan kepada sumber yang tidak sahih menerusi kenalan rapat. Jadi masyarakat di kawasan Kota Baru ini cenderung untuk percaya kepada maklumat yang tidak sahih yang diperoleh melalui kenalan rapat seperti kawan, saudara mara dan juga keluarga.
Dan dalam masa yang sama, kadar literasi epistemik juga rendah bagi setengah responden, iaitu sebanyak 2% sahaja, di mana majoriti responden mempunyai kadar literasi epistemik yang tinggi. Dan yang ketiga adalah fenomena echo chamber dan filter bubble berlaku dengan sangat ketara, iaitu 62% responden bersetuju dengan keadaan tersebut. Dan yang keempat adalah emosi dan etika yang lemah, iaitu berkongsi tanpa semak. Dan ini juga dipersetujui sebanyak 60% responden. Dan keadaan ini sebenarnya berlaku bila mana adanya berita-berita tertentu yang menyentuh tentang sensitiviti seseorang. Contohnya berita mengenai arwah adik Zara Karina. Sebelum ini yang menyentuh reaksi pelbagai masyarakat, terutamanya dalam kalangan ibu bapa. Jadi disebabkan itu, mereka cenderung untuk mempercayai berita yang tidak sahih dan menyebabkan mereka percaya kepada berita palsu tersebut, sehingga menimbulkan konflik kepada pihak kerajaan pada ketika itu untuk menguruskan kes tersebut. Jadi yang seterusnya adalah perbincangan dan implikasi. Jadi kajian ini mendapati bahawa tahap pemikiran kritis sememangnya mempengaruhi kerentanan terhadap berita palsu. Dan meskipun masyarakat sedar mengenai kewujudan berita palsu ini, tetapi mereka tidak konsisten untuk menyemak maklumat itu secara berterusan kerana mudah dipengaruhi oleh faktor emosi dan sosial. Jadi ini kebiasaannya berlaku disebabkan berita-berita yang saya sebutkan tadi dan juga berita yang berhubung dengan pegangan politik. Jadi itu pun antara dapatan dalam kajian ini. Dan dalam masa yang sama, literasi epistemik rendah mengakibatkan gagal membezakan fakta dan kepercayaan. Walaupun literasi epistemik ini hanya rendah untuk segelintir responden, tetapi ini juga boleh menimbulkan keresahan dalam kalangan masyarakat jika tidak dibanteras dengan lebih awal. Jadi kesimpulannya, kajian ini sememangnya berjaya untuk mencapai kedua-dua objektif, di mana menilai tahap pemikiran kritis dan mengenal pasti faktor kerentanan. Dan antara isu utama yang dikenal pasti ialah literasi epistemik yang rendah, walaupun untuk setengah responden. Dan sememangnya berlaku fenomena mengenai berita palsu ini seperti breaking news syndrome, diikuti dengan echo chamber dan filter bubble, dan pengaruh emosi dan media sosial. Dan antara cadangan yang boleh dikemukakan daripada pengkaji adalah melaksanakan program literasi media dan digital, di mana perlunya ada kolaborasi antara peserta penduduk dengan pihak MCMC di bawah Kementerian Komunikasi dan juga pihak Polis Diraja Malaysia atau PDRM. Dan dalam masa yang sama, pengkaji menggalakkan dan mencadangkan untuk melaksanakan pendidikan yang menggabungkan aspek psikologi dan AI berhubung dengan berita palsu pada dunia pada hari ini, iaitu persekitaran digital. Dan yang terakhir adalah memperketat polisi kawalan maklumat di peringkat kerajaan. Jadi pembanterasan mengenai berita palsu ini sememangnya perlu dikawal ketat di bawah peringkat kerajaan dengan mengubah atau mengubah undang-undang mengenai penyebaran bahan media yang tidak sahih ini. Jadi sekadar itu saja daripada pengkaji. Terima kasih.